pisang. Goreng sekodok. Nak cantik kena guna tangan. Jangan risau, tangan dia bersih. Jangan logo satu lagi ya. Logo. Ambil. Kita dah. Aku dia datang nak bagi duit. Dia nak Terima buat. kasih. Tak. Dia di kelai ni. Mana benda? Dia buka macam makan. Kakak kalau tak siap kena terus tau. Tidak. Nama seperti jual. Rupa-rupanya. Ni tengah santai-santai ya. Kak Ayam baru goreng tenggodo pisang. Kak Lili, Kak Lim pun ada bagian. Kuih kapit. Beli kat sekitar. Dah siap ni dah. Tak, nak confirmkan saya basuh. Sekejap lagi, dia marah. Nak confirmkan masuk kelas itu saya dah basuh ya. Saya bukan macam orang. Ini minyak urut ya, minyak urut ekstra daripada bidara, daun bidara. Inilah keluaran juga daripada sukarelawan PJD. Ni popiah. Sweet, 100% semet je. Kalau ada baju-baju siapa yang nak beli boleh datang sini. Lepas tu kat belah sana ada menerima pembelian minyak terpakai. Ni dia kat sini boleh siapa nak jual minyak yang dah terpakai tu kumpul, lepas tu boleh jual kat sini. Dia boleh buat apa? Pertukaran dengan barang dapur ataupun cash. Ni barang-barang dapur yang boleh ditukar dengan minyak terpakai. Okey, dia di sini nak buat perawatan muka ya. Semua macam spa lah. Semua dah sampai, sekejap lagi akan buat spa muka. Ya? Isi nama. Ada selesa ada pagi sebab lepas tengah hari saya kena pergi ke Sendiri cari masalah kan? tak dulu tak payah tanya pasal saya. Sini mana-mana tak ada cucuran. Ada dekat lain. Kalau itu kelas kita ni dah berapa? Saya banyak Apa dia gila? orang lain pun ada orang lain juga. Ada berlapis dah sekarang. Kain. Itu pula tak ada. Ingatkan saya kelas pada Semut. Dan siapa juga yang susah nak hidup. Dan juga kalau orang yang ada kucing, jadi dia menanjai. Orang itu bukan dari juga untuk brightening. Bukan putih Bukan putih. Nak tahu nak putih, kena tengok kulit kodok. Kalau kulit dipakai produk putih itu lebih melampaui daripada kulit kodok, dia kena buang produk sebab dia akan cancer. Tahu dengan produk putih. And then kodok, kalau dia benci, dia tak pergi. Dan siapa yang pakai tudung, anak tudung, banyak fungsi dia. Sekarang kita buat demo. Okay. Apa pun saya nak bagi you tips daripada Kementerian Kesihatan yang you all kena follow. Please.
suka, tak suka, you terlambat ke, terlewat ke sebab saya dah 71 umur saya, alhamdulillah saya sihat lagi, alhamdulillah. Jadi apa yang saya ajar pada semua orang, bangun sahaja kita you just ketuk. You must ketuk untuk aktifkan darah dekat otak. Buat yang you buat, you akan rasa. Ni yang ni buka siapa yang tak pernah pada sakit. Betul-betul sampai 1 kali. Buat untuk menjaga hati. Jadi kayak orang COVID, orang ni kenapa tak bisa tidur kan? Produk masa facial kan? Tiga ni dengan ni. Inilah hasilnya cantik kan? Ya. You nak 3 tu dengan 1. You nak keluarkan modal berapa? Yalah kan 200 katanya you nak keluarkan modal berapa? Maknanya Dan lepas tu produk-produk kulitnya ada yang yang juga. dia punya cerita sekarang ni, dia nak 3 ni dengan harga 74 kali 3. Campur yang So hari ini. ini memang Yang ini dah tunjukkan program berapa harga? untuk spa ni memberikan manfaat lah ya. Patutlah semacam muka cantik. So sekarang Inilah hasilnya. Kak Yang pun habis make up. ni saja. Kak Su pun lepas make up. Dapat ni tahu semua. Tapi kalau campur dengan ni, harga ni lah. Itu Memang program hari ini facial first memang best. Kita tadi dah pakai yang ini produk daripada kecantikan. Memang rasa sedap muka. salah harga. Lepas tu ada produk lain dijual untuk kecantikan. You kan sudah beritahu. Ya, sudah diberitahu. Gini sayang, ada sesiapa tak nak beli bab? Ada share dengan puan ni. Dia dah beli, dia dah share. Tidak, anybody want to buy bab? Okay guys, video hari ni memang best lah ya. So hari ini kita tutup dulu video sampai di sini. Jangan lupa subscribe, komen, like and share. Jangan lupa ikuti video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada idea. Saya ada idea. Tangan sekarang. Tangan mana dulu? DR Mama daripada KL datang ke komuniti Payajaras untuk mengadakan bengkel vintage. Bye.